Bila hadirin yang dihormati, batik muda dibuat halwa, kelapa muda santan dirasa saat yang dinanti akhirnya tiba. Pengiktirafan inovasi pada yang berjaya. Hadirin yang dihormati, kita kini sampai ke acara yang dinanti-nantikan oleh semua, iaitu majlis pengumuman dan penyampaian medal emas bagi pemenang IUCEL 2025. Sekali lagi dimohon untuk terus kekal PM Dr. Nurbiha bersama pengurusi IUCEL untuk penyampaian pemenang emas IUCEL 2025. Dalam pemenang emas yang pertama, dipersilakan Syarifah Syakina Said Ahmad, UTM. Untuk tuan-tuan dan tuan-tuan perempuan, kita jemput juga semua ahlinya untuk sama-sama naik ke pentas bagi menerima hadiah di pentas utama. Seterusnya, penerima emas atau gol yang seterusnya, Muhammad Bayu Tijo Sampurno daripada UPSI UPSI, dipersilakan. Dipersilakan kepada semua di kumpulannya untuk sama-sama naik ke pentas utama bagi meraihkan kejayaan anda bersama. Penerima emas yang seterusnya, dipersilakan Huzairi Ghani daripada UTM. Sekali lagi dipersilakan pemenangnya Huzairi Ghani, UTM. Baik, kita beralih kepada penerima emas yang seterusnya. Seterusnya Divilo Jana, Perintah Single daripada Dallas University. University for Immersive Learning and Inclusive Education with Tanya kepada Dallas University, kita beralih pemenang emas atau gol yang seterusnya, Nur Saadah Muhammad Syafri, Uniza. Tajuk kita, our tribe learning brings forest plants diversity. Seterusnya kita bersama pemenang yang seterusnya,
Syarifah Nurida Aisyah Said Nur Muhammad daripada Uniza. Tajuk artikel My Next Mobile App, the Smart Meter Navigation Legal System. Pemenang yang seterusnya Muhammad Afiq Kamarul Azlan UMK. Tajuk artikel Indian Living Art of Property Verified Media, the package for ESL learners. Seterusnya Nur Hazwani Yusuf Azuddin UMS. Tajuk artikel Connectivity AI with Engineers to prepare the consistent integrated rules and solid accelerates for aggressive process design education. Itu dia sia-sia jauh terbang daripada Sabah ke Semenanjung berboleh gold medal dalam IUCEL 2025. Seterusnya Nurul Fajar Abdul Manaf daripada UTM. Dengan tajuk artikel Framework, Mobility and Inclusive Learning Towards AI in Education. Dan diucapkan kepada pemenang mewakili UTM kita beralih dan seterusnya Muhammad Fauzi Abdul Hamid Uniza. Tajuk artikel Cakap Arab, Mobil Pembelajaran Fleksibel Proses Ketujuh. Pemenang gol yang seterusnya Sumayah Az-Zahar Uniza. Tajuk AI Powered Digital Platform for Inclusive and Engaging Technology Education. Seterusnya Haliza Basirun UTM. Tajuk artikel AI Study Group This Generation and Automation Powered by AI.
Baik, seterusnya sekali lagi dipersilakan Profesor Madia Dr. Nurul Fajar Abdul Manaf, UTM. Artikel Persandingan Insurance Engineering Motif Kapal ER Cultural Educational Integration. Seterusnya Dr. Adila binti Zakaria, UTM. Major artikel Mahkamah Hukum AI Integration in Construction Technology. Seterusnya Mr. Deborah Chris Raj daripada Dallas University. Major artikel Empowering Those Speakers in High Flex Public Speaking Pedagogy Innovation. Seterusnya Dr. Nur Saradatul Akbar binti Zulkifli, UMPSA. Major artikel Reimagining Business and Practical Education with AI and immersive VR approach. Berbagai terima kasih kepada Profesor Madia Dr. Nurul kami syukur dan berusaha Profesor Dr. Gancin Kim di atas penyampaian kedatangan. Silakan kita kembali ke depan dulu. Bila hadirin yang dihormati, seterusnya maju mempersilakan yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Rizal Saleh di Badan Chancellor Akademik Antarabangsa UTM merangkap penasihat IUSET 2025 sekali lagi diiringi oleh pengurusi IUSET 2025 yang berusaha Profesor Insinyur Dr. Gancin Kim untuk naik ke pentas utama bagi penyampaian medal emas yang seterusnya. Dipersilakan. Baik, hadirin yang dihormati, kita mulakan penyampaian medal gold yang seterusnya. Profesor Teknologi Dr. Abing Badlingam Cugalingam daripada Dallas University. Major artikel AR Increased Design Thinking for Inclusive Education. Seterusnya Dr. Siti Sabariah binti Abbas Yudiza. Major artikel Utilize AI Assisted 25 Taxonomy Based
sekali lagi dipersilakan Nadia Wati alias Yuriza. Tajuk artikel Creative Talking Board Game. If you are enhanced by technology board game. Seterusnya Muhammad Hazri Abu Bakar, U10. Tajuk artikel Free Worms Application. We are powered learning support. Seterusnya Dr. Indah Nur Aina Kamal Zaman, UMK. Tajuk artikel Guidance. Exploring tutorial occupations, veterinary medicine, enhancing education, diagnosis and treatment. Seterusnya Tengku Halimatul Sa'diah binti Tengku Abu Bakar, dipersilakan dari UMK. Seterusnya Gavin Wan Siang Lee, Teras University. Tajuk artikel Global Access AI Persona Lab, Consumer Persona Chatbot and Virtual Shopping Simulation. Seterusnya teknologis Dr. Syarul Anwar bin Muhammad Yusof, UNISA. Tajuk artikel Mika.io Empowering Industrial Design Student Ideation with Guiding AI. Seterusnya teknologis Dr. Norazila binti Ahmad, UMK. Tajuk artikel Score Age with GPT Transformer Powered AI-based Assessment Tracker.
Seterusnya dijemput Dr. Tengku Muhammad Saifuddin bin Tengku Kamarun Bahri, UNIZA. Tajuk artikel BIS, Bacaan Artisi dan Cakap Emosi, AI Powered E-Learning Platform for Inclusive Digital Mental Health Education in Self-Harm Prevention. Seterusnya Abdul Hadi Abdul Razak, UUM. Tajuk artikel Gaming Class 2.0, Digitally Immersive, Blended Classroom Learning through Gamification, Metaverse, Gen VR and Alternative Assessment. Seterusnya dipersilakan Profesor Teknologi Dr. Sazina binti Salam, UTEM. Tajuk artikel Interactive AI Powered Mandarin Pronunciation Practice Tool for Micro-Credential Learning. Seterusnya Dr. Wan Anwar Fahmi bin Wan Muhammad, UNIZA. Tajuk artikel Demopoli, Interactive Gamified Tool for Learning Different Cooperative Claims in Food Labeling. Seterusnya Dr. Nora Syikhi Muhammad Fauzi, UMK. Tajuk artikel Entomology, Imaging, Pet Enhanced Learning for Smart Insight Education.
Dan seterusnya Wong Yao Xiong, LS University. Dengan tajuk artikel Empowering Chemistry Learning through UR/AR Collaboration, integrating AR agents with 5D data control innovation. Dan penerimaan gol atau emas yang terakhir bagi IUSEP 2025, Jia Sheng Li, LS University. Tajuk artikel Technical Certifications and Patents for Real-Time Practice Experience Matrix, developing the integrated practices of vehicle design and construction. Bila yang mohon untuk Prof terus kekal untuk kita cabut 3 hadiah utama bagi nombor bertuah pada petang ini. Dipersilakan. Ayo tuan-tuan dan puan, kita saksikan di paparan utama adakah nombor anda bakal menjadi top 3 untuk hadiah cabutan nombor bertuah. Dan sebelum tuan-tuan dan puan, boleh scan QR yang berada di sekitar dewan kita untuk mengetahui nama pemenang ataupun maklumat penuh mengenai gol pada hari ini. Baik, sekali kita maklumat atau perempuan boleh scan QR untuk mengetahui penerima silver dan bronze untuk majlis kita. Boleh QR pada teks masing-masing. Baik, kita saksikan nombor bertuah yang seterusnya. Yang ketiga, kosong 0113 Nur Hadirah Zamzuri Yuniza. Dipersilakan, itu dia penerima tempat yang ketiga merupakan vacuum jenama Panasonic. So, bersihlah rumah Puan Nur Hadirah untuk dia pulang ke Yuniza. Tahniah diucapkan. Itu tempat yang kedua, microwave oven berjenama Panasonic. Wow, U10 Nur Syahirah binti Zulkifli. Tak silap saya daripada pejabat keselamatan. Kalau beliau sedang bertugas di luar sana, nampaknya tidak boleh berbuat apa-apa. Sekali lagi panggilan yang kedua, 522 Nur Syahirah Zulkifli. Panggilan ketiga, Nur Syahirah Zulkifli. Kita nak putar yang lain ke? Putar lagi. Pemenang nombor bertuah seterusnya 00609 Muhammad Haziq bin Muhammad Ghazali daripada U10. Macam tak ada je. Tak ada. Panggilan kedua. Oh, terus putar. Nombor bertuah Muhammad Ashraf bin Syuhari 00272 daripada Yuniza. Nombor 3 tadi Yuniza, nombor 2 Yuniza lagi. Itu dia tuah orang Yuniza di bumi Melaka. Tahniah diucapkan, dipersilakan Cik Muhammad Asrul bin Syuhari berbentas sebagai penerima hadiah yang kedua. Itu dia tuan-tuan dan puan. Sebentar lagi kita akan saksikan siapakah pemenang utama
Untuk gold bar 1 gram bernilai lebih kurang harganya hari ini 650 dan bakal melonjak untuk hari-hari mendatang, insyaAllah. Dipersilakan oleh setia untuk membuat putaran yang mendebarkan yang seterusnya. Muhammad Farid Faisal bin Ahmad Ghani, Universiti Teknologi Malaysia UKM. Nampaknya ketiga-tiga bukan milik tuan rumah kita. Milik betul-betul bertuah. Tidak orang kata tak sia-sia datang daripada jauh ke bumi Melaka hari ini. Nombor cantik. Nombor cantik. Satu dapat hadiah nombor cantik. Tahniah kepada pemenang-pemenang top 3 cabutan betul. Bila hadirin yang dihormati, sekali lagi terima kasih kepada yang berusaha majlis meletakkan sekali lagi ucapan tahniah kepada semua pemenang dan atas kerja masing-masing. Bagi pemenang medal perak dan gangsa serta penerima sijil penyertaan, dimaklumkan bahawa pengambilan medal dan sijil boleh dibuat di kaunter pendaftaran di lobi Dewan Chancellor sejurus selepas berakhir majlis ini. Mohon kerjasama semua untuk membuat semakan dan pengesahan nama di kaunter berkenaan ataupun scan di QR text masing-masing. Dengan berakhirnya sesi penyampaian hadiah sebentar tadi, maka selesailah sudah majlis perasmian dan penutupan International University Carnival on E-Learning IUSL 2025 yang bertemakan Embracing AI for Innovative Learning and Inclusive Education. Bagi pihak penganjur, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua tetamu kehormat, peserta, penilai serta semua pihak yang telah menjayakan penganjuran IUSL 2025. Semoga segala ilmu, perkongsian dan inovasi yang dipamerkan menjadi pembangkit kepada masa depan pendidikan digital yang lebih cemerlang dan inklusif. Sekian, terima kasih dan kita jumpa lagi di IUSL akan datang.